Aku selalu percaya bahawa seni bina sepatutnya mempunyai jiwa, bukan sekadar dinding, bumbung atau ruang, tetapi sesuatu yang mampu menceritakan siapa kita. Namun semakin lama aku melukis, semakin aku sedar ada sesuatu yang hilang, identiti. Namun apabila idea itu dibawa ke dalam pemikiran moden, ia dianggap terlalu lama, terlalu tradisional, tidak sesuai dengan zaman. Bagi sesetengah orang, yang lama dianggap ketinggalan, yang tradisional dianggap tidak relevan. Aku mudah bertanya, adakah sesuatu yang lama semestinya tidak lagi bernilai? Aku mahu mempertahankan identiti. Kota terus bergerak. Semakin tinggi, manusia semakin pantas, dunia semakin moden. Tetapi di sebalik semua kemajuan itu, aku terasa semakin jauh daripada sesuatu. Adakah inilah kemajuan? Terlalu banyak yang perlu difikirkan, terlalu banyak yang perlu dipertahan, sehingga akhirnya segala-galanya menjadi kabur. Yang tinggal hanyalah angin dan sebuah rumah zaman kecilku. Dahulu aku hanya melihatnya sebagai rumah. Kini, aku melihat sesuatu yang lebih besar. Setiap ukiran mempunyai cerita, setiap ruang mempunyai tujuan. Rumah ini tidak pernah cuba menjadi moden, ia hanya cuba memahami manusia. Di sinilah aku mula memahami seni bina bukan hanya tentang bangunan, ia tentang bagaimana manusia hidup, berkumpul, beribadah dan berhubung dengan alam. Dan di antara semua yang pernah aku kenal, ada satu wajah yang paling aku rindukan.
Ibu. Untuk pertama kalinya, fikiran aku menjadi jelas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari sesuatu yang baru, sehingga lupa bahawa sesuatu yang bermakna pernah menjadi sebahagian daripada diriku. Warisan bukan sekadar sesuatu untuk dikenang. Ia adalah ilmu. Satu keratan akhbar lama. Satu tajuk, satu tarikh, satu rumah. Rumah zaman kanak-kanakku terbakar. Dan baris seterusnya membuatkan semuanya berubah. Ibu dan ayahku turut terkorban dalam kebakaran itu. Barulah aku faham, aku bukan sedang mencari sebuah rumah. Aku sedang mencari mereka. Dan mungkin aku juga sedang mencari diriku yang hilang bersama rumah itu. Dan apabila generasi selepas kita bertanya, apa yang akan kita tunjukkan kepada mereka? Atau yang benar-benar boleh kita panggil milik kita? Jika bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh,